Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Politeknik Negeri Kelantan. Nama saya Wan Aminuddin bin Wan Ahmad, kumpulan bagi projek TRJS Injector Venturi System bagi dan IoT bagi projek TRJS. Hari ini kita akan membentangkan hasil daripada projek yang kita telah jalankan sepanjang 1 tahun daripada bulan 3 2024 sehinggalah pada bulan 3 2025. Okey, boleh saksikan apa yang kami akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan bin Abdul Rashid, salah seorang daripada ahli kumpulan bagi projek TRJS yang bertajuk Venturi System dan IoT. Peranan saya dalam kumpulan ini adalah sebagai bahagian pengurusan kewangan dan juga pertugas. Assalamualaikum, saya Muhammad Izham bin Muhammad Ilyas selaku pengurus untuk sistem Venturi ini. Assalamualaikum, saya Ahmad bin Zulkifli. Tugas saya dalam kumpulan ini adalah untuk menyiapkan ataupun membuat pendawaian dan juga menjaga ataupun membuat maintenance bagi pendawaian IoT EV system ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Fatihah binti Abdullah. Dan dalam pasukan kajian ini, saya bertanggungjawab dalam penyediaan laporan teknikal dan dokumentasi penulisan, termasuklah pengolahan data, analisis keputusan ujian dan serta penyusunan dapatan kajian. Yang mana kesemua ini adalah untuk memastikan maklumat disampaikan dengan jelas serta sistematik. Untuk ukuran isi meter, kita perlu ukur secara manual. Setiap kali pepancuhan dilakukan, setiap kali air top up, air kosong top up, kita pancuh air SAP, air baja SAP, kita perlu ukur secara manual menggunakan isi meter. Okay? Jadi proses itu perlu dilakukan seharian dan perlu turun masuk ke ladang lah. Jadi agak susah kalau kita berada di luar kawasan. Kalau kita di luar kawasan, kita tak boleh nak monitor berapa isi yang sepatutnya pokok dapat bila berlaku pemancuhan baja baru. Jadi secara konvensionalnya, sistem yang ada sekarang ini memerlukan kita sentiasa berada di ladang. Jadi kalau ada urusan di luar ataupun perlu meninggalkan ladang, benda itu agak mengganggulah dari segi operasi. Okey, sekarang saya akan terangkan metod yang kita gunakan dalam kajian ini. So, kajian ini dilaksanakan melalui 4 fasa utama, iaitu yang pertama, lakaran reka bentuk, kedua, pembangunan sistem, ketiga, ujian rintis dan keempat adalah ujian kalibrasi. So, jom kita tengok satu persatu. Okey, baiklah. Pada fasa pertama, dia melibatkan pemilihan dan penyediaan komponen utama untuk bangunkan enhanced Venturi system ni, ataupun short formnya kita panggil EVS lah. So, antara bahan yang kita gunakan adalah PVC pipe, valve, connector, pressure gauge, pulse timer dan IoT device such as Sonos. So, bahan-bahan ini kita dapat di kedai-kedai lokal je dan juga platform dalam talian lah. So, dalam fasa melakar reka bentuk sistem ni, ada beberapa aspek penting lah yang kami pertimbangkan, iaitu bilangan Venturi, setting pulse timer dengan integration with IoT. So, reka bentuk ni kami gunakan software AutoCAD supaya semua ukuran dan sambungan tu betul-betul lah tepat sebelum sistem itu dibina. Alright, dah siap reka bentuk, tibalah masa fasa kedua, iaitu pemasangan komponen utama. So, semasa pemasangan ni adalah juga beberapa cabaran yang kita kena hadapi nak serasikan komponen-komponen tu, tapi alhamdulillah semuanya berjaya diselesaikan. So, selepas ujian perintis, sistem ini diuji dengan keadaan sebenar lah, dengan menanam rangkusan anak pokok. So, fasa terakhir ni sangat penting lah, sebab di sinilah kami menentukan setting terbaik untuk mendapatkan isi baja yang tepat. So, fokus utama kami adalah pastikan nilai isi yang stabil supaya tanaman ni dapat nutrien yang cukup lah mengikut waktu yang berbeza pagi dan petang. So, data utama yang dikumpul ni termasuklah nilai isi pre and post calibration, yang mana data ni lah yang membantu kami untuk mendapatkan ketetapan yang paling sesuai untuk sistem ni. Okey, sebagai salah satu penyelesaian yang kumpulan kami akan laksanakan adalah dengan menggunakan sistem Venturi System, iaitu kami ringkas dalam bahasa ringkas ni adalah EVS, di mana sistem ini adalah sistem kawalan baja
untuk aliran baja A dan juga B. Di mana sistem ini dapat membantu dari segi yang pertama adalah kawalan baja pagi dan juga petang yang berbeza. Ini dapat menjimatkan penggunaan baja lah. Selain daripada itu, kita juga boleh tak perlu membaca. Maknanya semuanya secara automatik. Hanya perlu menyediakan baja spark A dan juga B sahaja. Sebab tu semua tu bancuhan semua akan dilaksanakan oleh sistem secara automatik, di mana injektor Venturi tu dia akan pump baja terus ke dalam saluran pipe. Selain daripada itu, dan last sekali, sistem kalau ni kita boleh kontrol daripada jauh. Sistem ini dapat mengawal daripada jarak yang jauh dengan menekan butang sahaja. Dan kita boleh tutup dia. Ada dua channel, channel 1 dan juga channel 2 pagi, channel 2 untuk waktu petang. Assalamualaikum, saya Ahmad bin Zulkifli. Saya akan menerangkan berkaitan dengan kawalan, kotak kawalan ni. Dan kotak kawalan ni mengandungi beberapa komponen berkaitan dengan elektrik peralatan kawalan, iaitu terdiri daripada fuse kawalan MCB 20 ampere, dan ada sonoff sebagai dia punya prosesor ataupun controller. Sonoff ni adalah Wi-Fi, bertindak sebagai kawalan secara jarak jauh dan juga secara manual. Kita ada dua kontaktor dan dua relay, timer relay lah. Di sini sonoff ni iaitu dia punya 4 channel. Kita cuma menggunakan 2 channel sahaja, iaitu channel 1 secara manual dan juga channel 2. Selain daripada kawalan manual, kita juga boleh menggunakan kawalan secara jarak jauh, iaitu menggunakan handset melalui apps dia, iaitu ini channel 1 dan ini adalah channel 2. Kotak kawalan ini dia mengawal, dia ada 4 beban, iaitu load, ada 3 untuk solenoid valve. Ini solenoid valve yang pertama, kedua, ketiga, dan juga dia juga mengawal motor water pump lah. Di sini kita mempunyai sambungan yang sangat mudah untuk pemasangan. Ketiga untuk bagi beban lah, iaitu motor dan juga solenoid valve. Kita cuma boleh buka dan sambung semula secara mudah dan cepat lah. Itu sahaja. Sistem Venturi berfungsi dengan menyedot baja yang ada di dalam tangki. Jadi sistem Venturi menggunakan prinsip Bernoulli, di mana air daripada sini outlet akan pergi ke pump akan sedut. Ini inlet pump, outlet. So outlet akan pergi ke sini, pergi ke ini main line, pipe utama akan terus pergi ke ladang, dan ada satu bypass kita panggil inlet untuk masuk ke sistem Venturi. Kita masuk sini dan kemudian akan masuk ke sinilah, dan di sini akan mula menyedut baja. Kita tengok dalam Venturi kita ada flow meter. Flow meter ni yang akan mengawal jumlah baja yang disedut. Ada 3, di mana adalah baja A, baja B, dan satu lagi kami letak untuk baja organik. Apabila air daripada pump masuk sini, dia akan melalui di tepi ni, dan automatik air akan menyedut menggunakan prinsip Bernoulli. Apabila air disedut, kemudian dia akan masuk ke sini, dan di sini dipanggil outlet lah. Outlet Venturi akan masuk kembali ke pump di bahagian sedutan sini lah. Di bahagian sini, kemudian dia akan terus kembali sedut, dan proses ini akan berulang mengikut jumlah baja yang kita mahu. Jika tiada solenoid, kita susah nak tentukan jumlah baja yang disedut lah. So sini solenoid valve atau injap solenoid berfungsi on dan off lah. Bila ada elektrik dia akan on, bila tak ada elektrik dia akan off. Jadi di sini kita akan set
mengikut kiraan yang telah ditetapkan lah di sini. So ini ada flow meter ya, flow meter, dan ini kawalan kita nak jumlah air lah. Ini kita akan kawal berapa banyak jumlah air yang disedut, berapa banyak baja yang akan disedut di sini. Dia akan sedut dari sini lah. Kalau tengok dia punya sini ada dua bacaan lah. So di sini ada bacaan GPM atau LPM, iaitu liter per minit, gallon per minit. Jadi kita guna liter per minit lah. So bacaan Venturi adalah berdasarkan jumlah air yang keluar di ladang. Jika jumlah air yang keluar di ladang, kita akan buat kiraan dia. Jika jumlah air contohnya 30 liter per minit, kita kena ambil 1%, dan kita kena ambil 1% daripada jumlah air yang keluar di ladang, dan 1% itu kita set untuk flow meter kita ni. Contohnya 30 liter per minit, maka kita perlu 0.3 liter per minit. So kita akan set lah sini bawah 0.3, atau kita double kan mengikut jumlah tu lah, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2. Di situ kita akan mula set up lah untuk kalibrasi. Ini tangki baja, itu sedotan lah. So tangki baja ni kita akan, ini penyedut dia, dan perlu ada pemberat lah. Pemberat tu kena guna batu sini. So untuk sedutan, untuk ni kita perlu cairkan lah, sebab air yang keluar adalah 30 liter per minit, maka jumlah air yang perlu, jumlah baja, kepekatan baja perlu dicairkan lagi. Ini kami telah cairkan sebanyak 3 kali cair lah. Untuk satu set 100 liter A dan B, so kami masuk ke dalam ni, kemudian kami cairkan sebanyak 3 kali 100 liter tadi, kemudian kami gandakan lah. Kalau dalam ni kami masukkan sebanyak 30 liter baja AB yang telah dicairkan 100 liter tadi, kemudian kami tambah lagi kepada 90 liter, 30 liter AB, kemudian tambah air 60 liter, jadi dia akan jadi 90 liter. Jadi cairan adalah 3 kali lah. Projek inovasi ini memberikan banyak manfaat seperti penjimatan kos baja vertigasi, kawalan dari jauh, dan sistem mesra pengguna. Kami percaya ia akan memberikan kesan besar dalam industri vertigasi di Malaysia, serta mempromosikan alternatif sistem ini kepada orang ramai. Impak daripada projek ini, kami telah mendapat copyright daripada MyEPO. Selain daripada itu, penyertaan dalam program inovasi di peringkat antarabangsa juga telah mengadakan kami Gold Award dan Best of the Best Award di 10th of Southeast Asian Agricultural and Food 2024 dan Silver Medal di iCompex yang berlangsung di Polymas, Kedah, serta pembentangan projek peringkat kebangsaan di Matrix 2024. Selain itu, kami dalam proses kolaborasi dengan petani luar bagi mencuba sistem yang kami bina untuk skala yang lebih besar. Dengan projek inovasi ini, kami berharap dapat membawa perubahan positif kepada bidang vertigasi di Malaysia dan memberikan impak yang berpanjangan kepada para petani. Terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi projek ini dengan anda.